malam ni kita tengok show dekat Malaysia Heritage. Waiting for the theatre show bawang putih bawang merah tonight at Malaysia Heritage Studio. Kakak. Let's go. Kakak, Humaira, pandang sini. Ambil gambar awak. 1, 2, 3. Dah. Banyak yang setengah mati akibat judi. Kalau setengah hari ni ramai orang. Sini. Sekejap, permainan galah panjang. Galah panjang nanti kat luar ni. Humaira. Masuk mana? Watak pelakon siapa yang paling kelakar? Yalah ni nampak tak putih okey ke tak putih? Macam mana putih? White ke elegant? Nama bawah, tanah. Teater. Boleh? Ya, orang Melayu. Boleh? Okey, cuba naik ke atas pentas. Boleh naik ke atas pentas. Berikan tepukan kepada adik kita. Okey, seterusnya saya nak minta 3 orang dewasa yang hidup bahagia bersama ibu dan ayahnya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama apabila ayahnya sampai satu jam meninggal dunia. Manakala ibunya pernah hilang dasar sungai. Sejak itu, bawang putih tinggal bersama ibu tirinya Mak Kuntur dan saudara tirinya bawang merah yang sering menganiayanya. Rumah mereka pula berada jauh di dalam hutan. Dah balik pun kau tak siap-siap lagi. Cepat cek. Jangan malas. Lepas sapu lantai, bersihkan dapur pula. Dah hitam untuk buat dia aku tengok. Baik Mak, Putri akan buat sekarang. Oh ya, Putri. Tolong cuci baju ni sekali. Jangan lupa keringkan betul-betul tau. Merah, kenapa aku... Hei Putih, kau cuci sajalah pakaian merah. Dia kan nampak kau. Ini jugalah pakaian aku. Selagi tak siap, jangan balik. Baik Mak. Anda kena marah dengan Mak. Itulah banyak sangat cakap. Dan tu tunggu apa lagi? Geraklah. Lembab betul kau ni betul. Di tepi sungai, bawang putih sedang mencuci baju sambil menyanyi dan diperhatikan oleh bawang merah. Tiba-tiba, sehelai baju milik Mak Kuntur terlepas dari tangannya dan menghanyutkan air. Bondaku si dan talur. Timbulah Mutaul, timbulah tunjukkan diri.
Oh, kau menyanyi dekat sini rupanya. Suara pun macam radio rosak. Siap-siap kau dekat rumah nanti. Tidak. Macam mana ni? Baju mak hanyut. Apa nak jawab nanti? Apalah, nak tak nak, aku kena balik juga untuk beritahu mak. Putih, kenapa lambat sangat kau balik rumah? Kau ingat kau menyanyi dekat sungai, mak kau yang dah tak ada tu boleh hidup balik ke? Lagi satu, baju dah siap cuci ke belum? Aku nak cari baju mak yang hanyut dekat sungai. Kau hilangkan baju mak? Ayo, tak tahu. Mak, oh mak, Putih hilangkan baju mak. Mak dengar tak? Apa Merah? Betul ke apa yang aku dengar? Putih hilangkan baju aku? Kau sini Putih! Kau sini! Mak, sakit mak. Putih minta maaf. Tadi Putih tengah cuci. Tak sedar dia untung. Kau bersihkan dia baju aku sekarang. Jangan balik dan kau nak jumpa baju tu. Itulah orang suruh cuci baju, kau main-main, padan muka. Baik mak, Putih cari sampai jumpa. Putih kembali ke sungai untuk mencari baju ayam badan. Tiba-tiba, ada seorang kucing datang ke mata. Tahu dapat ikan banyak. Banyaknya lah ikan. Bapak ikan pun ada. Nenek ikan pun ada. Ni ikan albino pun ada. Aduh, apa aku? Asal kau jadi ni ya? Kenapa kamu kelihatan sedih? Saya kehilangan baju mak tiri saya, Nek. Dari tadi saya cari, tapi masih tak jumpa. Jangan risau, Cu. Aku ada jumpa baju yang hanyut di sungai tadi. Tapi tinggallah di sini semalaman untuk bantu aku mengemas rumah. Kerana aku sedang tua. Setelah selesai, esok kamu pulanglah. Baik, Nek. Saya bantu Nenek ya. Terima kasih. Kamu sungguh baik hati. Sama-sama, Nenek. Sambil Putih sedang menyapu dan mengemas rumah, Putih terjumpa satu buayan dan juga duduk sambil menyanyi. Tiba-tiba, ada seorang putera yang kacang melihatnya dari jauh. Ada buayan lah. Putih nak cubalah. Tak sampailah pula. Aku nak duduk. Berian tegaknya dingin dalam raya akulah anak yang siapakah gerangan menyanyi itu? Berdesak suaranya. Mungkin aku patut mencari tahu tentang gadis itu dengan lebih dekat. Ayo kita pergi. Kudaku lari gagap berlari, lari, 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 lari,
harinya. Sebagai tanda terima kasih sebab bantu nenek semalam, ini salah satu lagu undiku. Tak ngapa nenek, Putih ikhlas bantu nenek. Nenek juga ikhlas untuk berikan lagu ini. Ambillah cuy. Kalau begitu, saya pilih yang kecil nenek. Saya takut tak kuat membawa lagu yang besar. Bijak sekali kamu. Semoga lagu ini membawa rezeki untuk kamu. Terima kasih nenek. Jumpa lagi. Bye. Semasa video terjadi, saya melihat bawang putih berada di halaman rumah sambil memotong lari. Dan dia menyadari bahawa putih merupakan kerangan yang dicarinya sebelum ini. Kau baru balik Putih? Mana kau pergi semalam? Mana baju mak yang kau hilangkan hari tu? Itu? Wah, ada lagu. Kau bawa lagu ni pergi dapur dan masak. Aku lapar ni. Baik merah, merah-merah nak tanya. Nak tumis ni pakai bawang putih ke bawang merah? Kau pedih aku ya. Kau masak cepat. Apa ni? Ada emas permata. Tak kusangka nenek yang aku bantu kemarin seperti ini. Mana kau dapat semua ni, Putih? Putih dapat dari nenek yang tinggal di hutan berdekatan dengan sungai tempat Putih cuci baju semalam. Merah. Kita tak boleh dapat benda yang sama. Itu kau pergi rumah nenek yang dikatakan oleh Putih. Kemudian itu lagu dari nenek tu. Alah, kau tak perlu tolong nenek tu pun buat saja. Pastikan kamu pilih lagu yang besar. Jangan buat pilihan macam Putih. Pilih lagu yang kecil. Tenang mak. Merah pasti akan bawa pulang lagu besar yang penuh permata. Wah, sungguh luar biasa gadis tu. Aku mesti cari tahu. Bawang merah pergi berjumpa dengan nenek yang dikatakan bawang putih. Namun, bawang merah tidak membantu nenek sama sekali. Dia malah memilih labu besar dan segera bilang, Oh nenek. Nenek! Manalah orang tua ni? Ya, ada ni Hang. Kau ni siapa? Alah, ni merah lah. Adik kesayangan bawang putih. Oh, kau datang sini kau nak apa? Nenek, hari tu Putih dapat labu dari nenek. Merah pun nak juga. Kau nak? Kau kena tolong aku baru boleh dapat. Alah, nenek bagi je lah labu besar tu. Tak perlulah nak tahi hidung masin sangat. Nak suruh tolong macam-macam. Lepaskan. Jangan kecil nenek. Bagi je lah. Tidak. Jangan. Kan dah jatuh. Nenek tu dah tua. Tak perlulah nak melawan. Dah lah. Merah nak balik rumah. Mesti masuk ke ni sebab aku dah dapat labu besar ini. Merah dah ambil labu yang besar. Bagusnya tu Merah. Apa lagi? Mari kita belah labu ni. Apa ni? Ular! Mak, tolong mak! Tolong! Ular! Merah! Mari Merah! Tidak! Mak, tolong Merah! Mak! Akhirnya, Merah dan ibunya menerima balasan kerana sikap mereka yang jahat dan tamak. Putih pula dinamai oleh sang putera dan menjadi permaisurinya. Oh Putih, aku telah mengikori kamu sejak kamu berada di rumah nenek di hutan sebelum ini.
Aku sangat kagum dengan kebaikan hatimu. Siapakah geranganmu? Bagaimana kamu tahu nama aku? Oh, jangan risau, Putih. Aku adalah seorang putra raja yang ingin mencari pemaisuri buat diriku. Putih, maukah kau menjadi pemaisuri beta? Hamba sangat berbesar hati, tuanku. Alhamdulillah. Jom beta bawa kamu pulang ke istana. Boleh tembus ke? Tak boleh. Kakak Umairah, nampak tu? Ah, dinosaur. Sini lah Umairah, ni lah dinosaur. Kakak sini. Ui, besarnya dinosaur. Kakak nampak tak dinosaur? Nampak tak dinosaur? Ah, sini. Nampak? Apa ni? Gajah Mina. Gajah Mina. Dan Mina punya gajah ke? Gajah Mina nama dia. Inilah dinosaur. Pergi ambil gambar dengan dia. Pergi ke pegang hidung dia. Naga. Sini kakak. Pergi pegang. Cepat pergi. Ambil gambar. Cepat sini. Ambil gambar. 1, 2, 3. Oh, dia tengok T-Rex. Ada orang nampak T-Rex tak? T-Rex gerak-gerak tu. Alah, kepala dia mana tak gerak? Okey. Cepat Mami nak ambil gambar. Dai. Ya, apa tu? Jom. Kita tengok. Sang kelembai. Jom. Takut. Nakal lagi. Merah takut tak? Apa tu? Ada apa? Apa tu? Hantu. Oh gitu, bantu. Dah jom. Apa tu? Pergi ambil gambar lagi. Cepat ambil gambar.
Apa tu? Oh, dia suka yang ni, yang lain semua dia takut. Yang ni dua-dua suka. Dah jom. Daun kelapa, lambang kasih kami pada bumi dan alam semesta. Setiap corak membawa cerita nenek moyang, dan di setiap hembusan angin terpahat roh serta maruah bangsaku. Alahai, comel betul anak kita kan Kanda? Muka sama macam Kanda, tapi rambutnya sama macam putih. Tak dihitung namun berbahaya. Tari tenang aduh pelan-pelan. Tahu-tahu indah. Semoga kasih tak kunjung hilang. Secubit rindu yang ku Oh, sebelah dia. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay. Okay.